Duduk you dah lah, dah duduk. Serius. Sekejap lagi bincang dengan you duduk. Pasal semalam punya isu kita semua dah kumpul semua. I malas lah. Dengar, kita semua dah kumpul. Kalau nak pasal personal kita je. Tak payah nak sampai kat YouTube pun nak buat apa. Pakai hati orang salah faham pasal pasal TikTok semalam. Memang orang salah faham lah. Semua orang boleh cakap macam tu. Kalau orang lain kena pun kena cakap benda sama. Memandangkan semua ada kat sini, aku pening kepala ni pasal event semalam dah settle pasal event, lepas tu satu isu. Ini salah faham. Korang You pun buat apa tahu. semalam? Dengar bagi explain. Bagi korang semua faham Ingat tak semalam aku cakap buat kat korang, lepas habis event ST Market kita, ada percubaan broker, betul? Korang clear tak? Lelaki dengar kan? Semua orang boleh bagi alasan benda yang sama. Tapi Korang setuju you keluar, tak? tapi Korang setuju dengan tak siapa? Ilya guna platform untuk malukan Am? Siap tuduh Am keluar dengan perempuan lain, berduaan sampai bergaduh tarik benda rambut ada bukti bekerja Am juga. Boleh ke you buat macam tu? Tak. Abang Am, sebelum tu Kak Ilan tahu Abang Am nak keluar dengan sister. Tak. Dia Of bukan course pasal, tak tahu. Tak, dengar dia. Tak Jarang lah dia nak bagi tahu. Ali tak payah nak potong. Ali pun bermasalah sama dengan dia. Buat korang buat happy semua, tapi dekat futsal itu bukan main gaduh. Apa You tak duduk campur pun. Sekarang pasal You usul duduk Ali. lah. Okey. You duduk. Cepat. Cakap. You nak tahu tak? I sebenarnya dah hampir. Tak, macam mana? I nak keluar tim dah sebenarnya. Benda-benda macam ni. Okey. Clear. Dengar You tahu tak I sayang kat you? Serius. Kalau sayang takkan buat benda macam tu. You tahu tak I tak pernah terlintas sikit pun nak buat benda macam tu. I kerja otak I kerja siang malam I kerja. You tahu tak? Yelah, alasan kerja lah. Okey, clear tak semalam? Pasal kita habis bola, lepas habis bola settle, lepas tu yang cakap nak jumpa broker kan? Okey. Dia bekerja sebagai pengurus Am. Dia uruskan Lepas tu- korang, dia uruskan Lepas tu Am. kalau ada pengurus tapi you, kakak kenapa korang- you nak kena hantar ulang alik tak habis-habis? Okey. Main posing-posing. Perangai perempuan memang macam ni lagi. I mean like kalau ada masalah sikit Takkan tak boleh gerak sendiri? Tak boleh settle ke pasal Kenapa tanya orang lain? I tanya you, kenapa you tak boleh jawab? Okey, bagi. Orang tak tahu pun Abang Am nak keluar berdua. Tak ingat Abang Am seorang je. Boleh tak Ali jangan menyampuk boleh tak? Aki betul tutup mulut budak ni tak? Dia buat kecoh daripada itu lagi. Kecoh betul lah. Sama je duduk gaduh dengan ni semua. Semalam Am ada beritahu yang Am nak pergi jumpa broker. Lepas tu dalam masa yang sama Am tengah sedih sebab tim dia kalah. Tak, okey. Pasal Portugal ke apa kita tak nak cakap. Benda ni dah lepas, okey. Sekarang di isu dia satu lagi. Okey. Isu dia patut dia post video tu. Kalau Hakim jadi Am, Hakim pernah rasa tak Wana buat macam tu? Post fitnah-fitnah ada perempuan lain. Aku pun jealous juga tengok Am masa tu. Sebab dia keluar berdua. Hakim jangan macam ni, naik panas RX. lagi. Aduh. You tanya dia isu apa? You buat macam tu. I post you Kau you, belakang boleh diam tak? you cakap apa? Isu apa? I post macam ni. You persoalkan I post. Kenapa you tak persoalkan diri you keluar dengan orang lain walaupun kita ni dah nak kahwin? Berapa bulan je lagi Nazan? Sekejap, I panggil Lily lagi datang. Dia pun dah datang. Dia nak explain. Dia patut uruskan benda ni. Bagi dia buat explanation dekat Buat you. apa nak suruh dia datang? Benda ni pada you lah. Takkan dia tepuk takkan sebelah tangan datang. lah macam ni. Dia takkan datang tau. Sebab apa? Dia asal dia tak nak datang, tapi I pujuk suruh datang. Sebab apa? You tarik dia, you main touch physical. Dia tak buat report kat you tu. I sayang dekat you. I protect nama you, suruh jangan dia buat report. I fikir you je lah masalah. Woi! Kau tolong kau? Apa benda lah. Seorang lah fokus ke depan. Kau nak bergaduh sini keluar dari shoot boleh tak? Fokus je. Apa benda kau ni? Saya suruh dia fokus je. Abang tengah jaga kat depan. Okay. Lepas tu dengar. Okay. I protect nama you. I protect. I sampai suruh dia jangan buat report. You main physical touch. You ada fikir tak masa you serang? You ada fikir tak you posting malu-malukan kita orang macam tu? You bukan sekali tau. Kalau ada pernah sekali kat Dia report, fikir ke tak hati I? I fikir hati Dia dia. fikir ke tak sebenarnya? Kalau dia tahu, dia takkan keluar. Dia bertanggungjawab untuk uruskan korang dan juga saya. Bermaksud PA pada kita semua. Apa-apa masalah korang boleh tanya, dia boleh rujuk pada Urusan dia. urusan kerja saja. Tak payah nak melencong ke sana ke sini, tengok wayang semata-mata Ya, ke kenapa whatever ke. Faham tak? Kenapa you nak kena marah semanjang? Kenapa you nak kena main physical touch? Kenapa you nak kena malu kat public macam ni? I nak explain kat you betapa sayangnya I kat you. Kau nak kerja saja. Kita berapa bulan Keluar lagi? untuk urusan kerja, keluar untuk apa-apa saja, tak kisahlah. Okay, it's okay. Tak ada masalah. Sekarang ni kalau dah melencong ke tempat lain tu, Semua orang benda nampak lain. salah kat sini weh. Okey, macam ni. Korang tengok video kan? Korang rasa malu tak apa Ilya buat? Please. Korang rasa malu tak malu-malukan ni? Kalau you tahu, I ni suka viralkan benda-benda bodoh kan. You kena tahulah apa efeknya kalau you buat something. Kita ni nak bincang ke kita nak bergaduh, nak bertambah gaduh? I nak jelas kat you. Tapi you macam seolah-olah tak nak dengar penjelasan I dan I cakap betapa malu je pasal benda ni. Itu je I nak cakap dengan you yang. Kalau kita nak kahwin,
You kena faham I, kena belajar trust kat I. Bukan you pergi serang dia. Macam mana nak trust dekat you. you? Macam mana nak trust dekat you kalau you macam ni? Dan korang sebagai perempuan pergi support kakak Ilya korang delete posting tu sekarang, tak payah nak panjang ke isu. You cuba you fikir lah. You cuba you fikir. Delete sekali sekali. Dengar I cakap. Kalau I ada PA contohnya kan. I ada PA, lepas tu okey lah. Kita buat kerja apa-apa. Lepas tu sambil-sambil tu kita pergilah tengok wayang, kita pergi I makan. tak tengok wayang, I tengah uruskan broker kerja I. I cakap contoh kau kenapa? Guys, korang delete balik video TikTok tu boleh tak? I suruh you bayangkan situasinya. Kau tak ada perasaan ke? Kau okey? Oh, boleh je pergi lah. Macam tu. Semua I salah. Kau tak boleh jawab kan? Sebab tu lah. Semua I salah. Sebab kau je boleh, aku tak boleh. Semua broker semua I salah. Apa-apa semua I salah. Sampai tak boleh dapat apa-apa dah. I nak berurusan kerja, I nak uruskan benda ni pun semua salah. I cari laki pun aku okey. You, I okey. Kalau kita sama-sama okey. Sama-sama keluar, sama-sama tu, sama-sama fair and square. Kosong-kosong lah. Tapi sekarang ni, you satu, I kosong. Tapi you suka buat benda yang tak rancang. Contoh, you bawa siapa-siapa yang tak rancang, adik angkat you entah ke mana, serabut kat belakang ni. Dengan ni semua you tak kalau rancang. Kalau you tak buat pun tak apa juga. Sebelum ni buat, boleh pula. I merancang. I bagi tahu dekat you apa step I buat lepas ni, apa I settle urusan broker, I urusan kerja, apa-apa klien I berurusan seorang-seorang. Tapi bila terlampau beban kerja I buat, I hire orang lelaki, tapi lelaki tu pun tikam I, ambil database klien I, hilang, buang lari. Bila I hire perempuan yang tak faham pasal broker, tapi faham pasal structure I punya manage, okey tak apa, I ambil budak perempuan sebab dia tak faham pasal broker ni. Jadi benda-benda macam ni I bukan sengaja nak keluar ke apa semua. I ada ajak juga Kol ikut sekali teman sebab tak nak elakkan berdua. Tapi waktu tu Kol tengah keluar dengan Nanau semua kan. Waktu kau keluar berdua, Am ajak diorang teman sekali. Tapi settle kerja ni tak akan habis. Tapi Am ada cakap pasal balik daripada jumpa broker tu. Am nak buat kita semua pergi bercuti kat resort. Itu cerita lain. I siap settle nak buat cuti lagi you. Tapi kalau benda remeh macam ni, you dah viralkan bergaduh, tak I tak kisah apa pasal cuti ke bodoh-bodoh ni. Nazan, kau dengar sini I tak kisah apa pasal cuti bodoh ni. Tapi kalau cuti tapi kau sibuk dengan perempuan lain, babe tak payah. Kejap you, I nampak Lily, masuklah asal sorok ni. You okey tak? Asal you nak kena panggil dia. Kejap, bagi datang. Woi! Dia tadi abang Am nak. You duduk dulu, tak apa. Kenapa kau kena bangun? Tak boleh nak ambil sendiri ke? Ya, sekejap lagi ambil lah. Bagilah uruskan dulu satu. Okay, bagi dia buat explanation. You dah malukan dia. I dah suruh dia tak buat report. Tak sangka ada princess baru pula. I tak suruh buat dia report dah semua. Dia cakap. Bagi dia cakap dulu cerita. Okay. I suruh you jangan buat report pasal Ilya asal. Okay. I minta maaf sebab Ilya berkasar dengan you. You ada apa-apa sakit tak? You pula yang kena minta maaf. Dah kenapa? kenapa? Boleh tak korang diam? Sakit tak? Dia dah sakit apa-apa tak? Okay. You buat explanation apa yang kita buat semalam. Betul tak I keluar pergi jumpa broker? Betul tak? Tak, semalam kan you nak pergi makan steak, makan Itulah alasan kau. Yang alasan kau cakap pasal broker. Tapi tak pun kan? Dia cakap apa je you? Apa masalah ni? Kau bodyguard kau. Tak apa masalah you Lily. Kau report kat Ilya. I cakap pasal broker je tambah cerita tak boleh tak? Apa benda ni? Kau senyap. Jangan hura-harakan lagi. Nak kena kat air ke? Serius? Tak, you Sumpah. kan nak makan, you cakap you craving, I bawa lah. Ya tak. Bila ni pula ni abang? Kita nak Ni dah lain kerja. Dengar tak? Kita nak discuss kerja you. I cerita pasal broker. Okay, makan tu. Okay, I siap nak ajak lagi. Entahlah. Semua. Hari-hari agaknya macam ni. Bodyguard. Betul lah kita nak settle kerja. Apa je pasal stick apa? Ya doh, you. Dia tanya I, bila ni kak? Maksudnya bodyguard kau pun tak tahu kau pergi mana sebenarnya. Tapi bodyguard abang tahu semua benda. Guna gear dia jaga Ilya je. Dia jaga Am. Aduh, Am ni makan stick pula. Dah lah perempuan bayar. Apa dia? Kau nak menyampuk pula. Kita settlekan kerja kan? Professional sikit, makan roti canai. Boleh tak korang dia sebelah aku naik angin ni? Ya Allah, bingit lah. Sumpah tu aku rasa nak notok ni. Sabar je. You cakap I tercraving macam makan steak. Tak, you jangan buat cerita. Okay, kalau siapa Lily, kalau you tahu korang nak bagi makan steak kan keluar, kenapa? Nah, you pergi keluar juga dengan Am ni. Dah dia craving, I bawa lah. Salah Yalah, salah lah. Sebab kita tak tahu pun. Tak, kan you dah tarik rambut I mahal. I buat rambut I mahal. Lepas tu, alang-alang dia tengah craving. Alah, RM4 je aku boleh bayar lah. You dapat bayar ke? Mampu? Kalau tak sebab Am, aku dah lama dah report. Report je lah, tak kisah pun. Ya. Ha. Mahal.
Mahal lah. Wah, mahal lagi rambut aku ni ha. Wait, kau respect sikit boleh tak? Rambut yang mana? Rambut yang warna You bagi tahu apa je. Ya, rambut ai. Dia nak gaduh ke dia ke tak? Ha? Dia nak gaduh? Gaduh. I tak settlekan masalah ni. Tapi you cakap apa je ke dorang? Okay, so sekarang dia dah mengaku yang dia keluar dengan you, and then you boleh bawa dia keluar. Ni pasal kerja. Ni pasal kerja. I buat kerja dengan you. Apa masalah? Kenapa itu dah keluar? Kenapa itu kita keluar macam I nak Yelah, kita kan tak Okay, I tanya sekali bincang. lagi. Kita sembang pasal kerja ke tak? Soalan Kau borak apa ni? Dengar ni. Sembang pasal kerja ke tak? Pasal kerja. Okay, pasal kerja dah. Actually, Stop. Okay dah, hilang. You stop Pasal kenapa? kerja. Stop. Pasal kerja. Okay dah. Cukup. Bukan pasal kerja ajak pun. Okay, sabar. Dah settle pasal kerja. Lepas tu, okay. You cakap dengan Dengan aku cakap kuat-kuat dengan dia slow. Kau borak berdua je lah. Cakap dengan Ilya. Kita borak pasal kerja sekarang. Kita tak ada apa-apa hubungan sekarang. Ni tak payah nak macam ni boleh tak? Serabut je tau ni. Rambut I tebal je dia botak je. Serius cakap. I tengah serabut ni. You spin. You Asal buat cerita. bercerita. kalau dia kata bagi mic kat dia. assistant, kalau dia kata dia craving makan stick dia bawa. Okay, kita pun nak craving makan stick. Nak bawa kita orang. Korang ada urusan tak dengan I? Korang kau. Kau ingat dia pangkat kau ni. Am lantik sebagai Ada urusan assistant tak tau. dengan kita orang? Dengan I? Bukan kau yang uruskan kita orang. Am tak nak kongsi. Ya, tu aku cakap. Awal-awal cakap dia akan uruskan kita kan. Kita nak makan Kenapa stick bro. Dia ambil berat pasal Am. Kita Ni tak. kenapa ni you? Oh, kiranya kau tak mampu untuk bayar stick untuk semua orang lah macam ni. Kalau macam tu okey je. I boleh je belanja you. Ha, dia kata okey. Dia kata okey untuk bagi semua. Sekarang. Weh dah lah. Aku nak sekarang. Esok boleh? Okey, besok 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 janji Okey, Besok ingat saksi Kalau tak ada. Kalau tak I nak mana gaduh. kena. Aduh. Roy, I tak rasa selesaikan masalah Lily. You menambahkan masalah I, serius. You bagi tahu apa je kan orang. Kita tengah bekerja tapi you buat perangai tu. Sampai je I macam lain je cerita. Benda kau ni. Kau Dia nak punya phone gila. tarik dia bawa ujung ni. Dia nak call mak. Kau tukar tempat kau. Diam. Pergi tu tempat ni. Jom. Aku sekabut dah nak settle masalah dengan satu korang. Sampai bila you nak ada PA ni Nazan? Sampai bila nak ada PA ni? Dia uruskan kerja I je. Okeylah. Dia juga yang bawa I pergi broker. Kali dia tak jumpa broker you. Dah pula, dia pula punca. Punca rezeki kau lah kira dia macam ni. Bukan, dia yang tolong bawa juga, tolong I kerja. Tapi apa masalah you nak bergaduh dengan I ni? Okey, kita settle masalah ni. Okey, sama-sama minta maaf, tak payah gaduh-gaduh. Ayu minta maaf dulu, dia minta maaf. Okey. Kenapa pula I nak kena minta maaf? Sebab dia masih ada kontrak dengan I tau. Ya, kita kerja. Kontrak. Ya, tapi kita kena minta maaf. Kenapa pula I nak kena minta maaf? Sama-sama minta maaf, tak kena gaduh. Kenapa kena I? Tak nak gaduh lah, sekabut lah. Kalau tak I dah Kenapa? Dia tanya kenapa kena minta maaf dengan aku. Dia dah keluar. Kau faham tak? Ini tunang orang. Tak respect ah. Aku pun kena teruk tau. Perempuan kan kena Kau jaga diam hati je lah, perempuan lain. minta maaf. Kita macam ni. You pergi dia, you bangga minta maaf. Tak nak. I tak nak minta maaf. Ha, kalau tak nak minta maaf, I pun tak ingin minta maaf. Kau belah rambus. You pergi ajak dia keluar sekarang. You pun video dia kita orang sebab gaduh-gaduh. Siapa Bawa bilang kedua pun lah. kita Tak gaduh? function pun dekat kita orang. Dia function kat kau je kan. Pergi makan seluar semua. Kau pergi keluar-keluar. Okey, minta maaf, habis cerita dah, tak payah gaduh-gaduh. Dia nak pergi suruh keluar ni. I senang cerita sini lah. Keluar je lah. Tak payah fikir-fikir kepala otak tu. Kau keluar je. Okey, Dah terang-terang kau salah. Keluar je lah. Get out bro. You kena ingat you masih ada kontrak dengan I. tak payah sampai betul sekali. Minta maaf, dah settle masalah lah Lily. Bagus lah keluar. Bagus lah. Bye, makan steak ya. Dia tak belanja kita steak. Lah kau semata-mata nak stick lah. Alah ai. Dia belanja je.